Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami nak menyaksikan pementasan teater nyanyian Aksa sebahagian daripada projek komuniti kami. Kami ingin menyaksikan teater moden, sastra yang baru yang ditransformasikan sebagai teater moden di panggung seni. So mari kita pergi. Let's go. Jom. Aku terjatuh dari kamar pakaian setelah pementasan habis. Kemudian aku tertidur di dalam sana. Tergeletak. Sungguh pintar. Apa pendapat korang tentang teater tadi? So pendapat saya lah pasal teater tadi kan, monolog tu sangat menarik lah. And first time lah tengok teater daripada orang selain daripada negara Malaysia kan. Memang seronok lah, best lah. Walaupun tak faham. Kalau saya macam monolog tu memang sebab dia dalam bahasa Melayu, so kita faham lah. Tapi untuk yang synchronise tu dia agak berat sikit lah untuk saya sebab agak kurang faham bahasa Indonesia ni. Tapi agak menarik juga dapat tengok teater ni. Kita dapat memahami macam tadi kita punya culture sikit ke jadi. Okay, Mufin, macam mana pendapat tentang teater ni? Untuk teater tadi, ni sebenarnya kali pertama saya menonton teater secara bersemuka. Dan antara yang menarik bagi saya adalah teater yang pertama tadi yang bertajuk Piala Untuk Ayah. Teater tersebut sangatlah menyentuh hati saya. Pada mulanya pementasan tersebut fun lah. Cuma bila ke belakang cerita tu ada plot-twist yang membuatkan saya rasa tersentuh hati, rasa sedih sebab dia berkaitan dengan parents, berkaitan dengan ayah especially. Saya pun rasa untuk beberapa kalian kita dapat rasa feel first time tu sampai kepada daripada penghayatan daripada seni teater kepada saya walaupun first time, tapi saya dapat faham apa yang nak disampaikan dan daripada awal sampai habis saya rasa seronok, tak ada bosan ke apa. So melalui peluang ini memang rasa sangat best lah dapat join pada hari ini. Lagi-lagi bila kita tengok pementasan daripada di Bandung, daripada seberang Indonesia yang membentaskan teater nyanyian Aksa, itu pun sangat menarik bagi saya. Overall memang terbaik. Program Hadiri Teater ni berjaya meningkatkan pemahaman dan juga minat masyarakat terhadap seni inovasi melalui gabungan elemen seni, kreativiti dan juga penyampaian yang moden. Tapi program ni boleh tambah baik lagi dengan menyediakan penerangan ringkas atau sesi interaksi bersama penggiat seni supaya mesej dan proses kreatif dapat dipahami dengan lebih mendalam. So overall, program sebegini sangat berkesan dalam memupuk penghargaan terhadap seni inovasi dan juga sastra cyber.